Sungkai merupakan salah sebuah pekan kecil di dalam daerah Batang Padang, Tapah, Perak. Sebahagian besar warga Melayu di sini masih aktif dalam permainan rebana Perak. Permainan tradisi ini juga di antara permainan yang terkenal di seluruh negeri Perak. Ianya seakan-akan menjadi mercu tanda bagi negeri Perak. Pelbagai corak paluan dihasilkan dengan melapiskan pelbagai rentak paluan yang berbeza menjadi satu gabungan ritma yang menarik. Seni kata nyanyiannya sentiasa memuji kebesaran pencipta, bersahutan pula salam dan selawat. Gema paluannya seiring, amat padat dan tajam. Ini antara keunikan dan kemeriahan yang terhasil dari gabungan paluan dan pemainnya. Ada tiga pandangan utama pengkaji-pengkaji tentang rebana Perak. Pandangan pertama iaitu semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad pada tahun 1826. Beliau telah menghantar Raja Yusof untuk mentadbir daerah Sabak Bernam, Hutan Melintang dan juga kota. Dan Sultan Yusof telah membawa satu rombongan yang dipanggil sebagai Rebana Dikir Berdah. Daripada Rebana Dikir Berdah inilah berkembangnya menjadi permainan rebana Perak. Pandangan kedua, ada yang mengatakan bahawa rebana Perak ini berasal dari Makassar, di mana apabila orang Makassar berpindah ke Selangor dan mereka juga membawa bersama permainan ini, terutama sekali ke Kuala Selangor. Dan permainan ini telah mempengaruhi masyarakat setempat, terutama sekali di sekitar pesisir pantai Selangor sehinggalah ke Perak, sehinggalah ke Dinding. Dan pandangan ketiga, ada yang mengatakan selepas kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka, timbul kerajaan Johor, Riau, Palembang dan juga Aceh. Jadi kerajaan yang kita panggil sebagai kerajaan segitiga ini, dikatakan bahawa permainan rebana Perak ni juga dibawa oleh penduduk dari Riau dan juga Palembang. Dikatakan bahawa Cik Cenong telah membawa permainan ini ke Perak. Usianya sudah hampir mencecah 61 tahun. Beliau pernah berkhidmat sebagai anggota polis. Abdul Hamid Abdul Kasim, atau lebih mesra dengan panggilan Pak Hamid oleh warga kampung Felda Sungai Kelah, merupakan seorang yang masih aktif dalam membuat rebana Perak. Sebahagian masa hariannya dihabiskan di bengkel menyiapkan rebana Perak, selain melihat binatang ternakan seperti kambing, ayam dan burung puyuh sebagai aktiviti sampingan dan menambah pendapatan. Dalam usianya sebegitu, Pak Hamid juga giat melatih anak-anak seusia 6 hingga ke 12 tahun dalam permainan rebana Perak sekitar kampungnya secara sukarela dalam mengisi masa lapangnya dan mengekalkan permainan tradisi ini kepada generasi muda. Hari ini, Pak Hamid dibantu oleh seorang rakan baiknya, Muhammad Zaki Isa, untuk menebang sebatang pokok cempedak untuk dibuat rebana. Menurut Pak Hamid, batang pokok cempedak di antara pokok yang baik untuk membuat bingkai atau dipanggil baluh. Untuk rebana Perak ni, kayu yang sesuai untuk buat dia, terutamanya tukang-tukang rebana selalunya menggunakan kayu halban. Sebab kayu halban ni, dia punya bunyi dia ada kualiti. Contohnya macam kerantung di masjid tu banyak buatnya daripada kayu halban. Tetapi kayu-kayu lain pun, contohnya macam kayu-kayu pokok buah-buahan, banyak juga boleh digunakan. Pertama, macam saya pegang ni daripada kayu cempedak. Kayu cempedak ni boleh katakan untuk dalam perbuatan rebana ni nombor satu lah. Yang keduanya kayu rambutan, kayu pulasan, lansat pun boleh. Kemudian ciku pun boleh, banyak juga. Bahagian pangkal pokok adalah pilihan utama dalam membuat baluh yang berkualiti, terutamanya bagi membuat rebana penangkah. Selalunya saya akan cari pokok tu yang mempunyai besar kayu tu lebih kurang dalam 12 inci. Apabila dah dipotong kayu ni tadi, saya akan potong lagi sebanyak 10 inci.
Jadi dapat kita mengurangkan ruang dalam tangki untuk kita rendam tu, jadi dapat kita simpan banyak. Kemudian saya akan potongkan tepi dia. Ikut-ikut lebih kurang sama dalam 10 inci ni. Sebabkan masalah saya ni dia punya mesin dia cuma cukup untuk 10 inci saja. Pertama kayu tadi selepas kita potong, saya akan rendam dulu dengan air sekurang-kurangnya 2 bulan. Apabila dia rendam, dia akan keluar dia punya getah dia. Jadi ikut daripada pengalaman, kayu ni dia boleh tahan lama. Jadi dia tidak ada makan bubuk. Jadi kayu tu boleh elok lagi, boleh lama lagi tahannya. Saya kalau nak buat peningkah, saya tentukan pertama kayu tu daripada sebelah pangkal. Selalunya kayu tu memang saya asingkan. Ini sebelah pangkal, ini tengah. Jadi satu baluh tadi, saya lari paling cepat pun 20 minit ataupun sampai 40 minit. Ikut pada kayu tadi. Kalau kayu yang keras betul, lambat dia sikit. Penghasilan baloh yang baik adalah bergantung kepada jenis kayu yang digunakan. Teknik melarik juga perlu dititik beratkan demi menghasilkan kualiti baloh yang baik. Yang pertama kita tentukan kualiti kayunya. Jadi kayunya tu jenis-jenis kayu dia, kemudian daripada segi teras dia. Jadi kayu ni tadi berat sikit dan tidak ada cacatnya. Jadi rebana penengkah ni tadi dia punya ketebalan dia tebal sikit daripada yang melalu. Yang melalu ni tadi dia nipis sikit dan kulit pun boleh kita gunakan kulit yang nipis sikit. Jadi kalau yang menengkah ni kita tentukan kulit yang tebal. Langkah seterusnya lepas ini saya terpaksa simpan dulu baluh yang siap ni lebih kurang dalam anggaran dalam 2 bulan. Simpan di tempat yang dengan suhu bilik. Jadi dia tak mau panas sangat. Jadi bila panas dia punya kayu ni akan retak. Apabila dah cukup kering, barulah kita bubuh kulit dia. Rebana perak ni dia tidak sama dari segi organologi ataupun pembuatan alat tersebut dengan rebana-rebana lain. Sebagai contoh, saiz dia lebih kecil, ada yang 10 inci dan diperbuat daripada kulit lembu. Jadi bunyi dia tu sangat nyaring. Selain daripada itu, ada juga alat yang diletakkan genta ataupun kercing. Terutama sekali bagi alat peningkah diletakkan genta. Jadi memberi satu kesan bunyi yang berlainan seperti tamboring juga. Selalunya saya menggunakan kulit lembu dan juga kulit kerbau. Jadi selalunya kalau kulit lembu tu saya tentukan lembu tu lebih daripada 3 tahun. Dan juga saya tentukan lembu tu lembu jantan. Sebab lembu betina ni kulit dia nipis lagi. Kalau kerbau saya tentukan dia berumur 2 tahun ke 3 tahun. Lebih daripada 4 tahun dia terlampau tebal sangat. Jadi sini ni yang dikatakan bahagian peha dia. Jadi kiri kanan ni kita akan ambil. Okey. Cara kita saya potong dia macam ni. Saya akan ambil kulit yang lama yang saya dah potong bulat ni, saya buatkan ni sebagai untuk untuk menanda dia. Pengeringan kulit akan mengambil masa dan bergantung kepada keadaan cuaca. Jika cuaca panas dan baik, tempoh 3 hari pengeringan diperlukan. Namun, akan mengambil masa seminggu jika cuaca kurang baik. Jadi langkah seterusnya, kita akan rendamkan kulit ni di dalam takungan yang mengandung air ni supaya dia jadi lembut. Tujuannya untuk memudahkan kita memasang pada rebana tadi. Tempoh rendamannya biasanya kita buat lebih kurang dalam 3 jam ataupun 4 jam. Tapi kalau yang tebal tu mungkin 1 malam saya kena rendamkan. Sekarang saya akan perkenalkan alat yang dinamakan penarik. Jadi alat penarik ini untuk menarik kulit untuk ditegangkan. Jadi yang seterusnya saya akan ambil rebana ni, saya akan letak di atas dia. Okey. Dan juga saya akan ambilkan kulit yang telah direndam tadi. Kulit ni dah lembut, jadi kita letak di sini untuk kita tegangkan dia. Kemudian saya akan letak bingkai besi ni tadi supaya memudahkan kerja lagi. Baik. Saya akan mula akan menebukkan lubang untuk masukkan dawai dia. Dawai dia macam inilah. Dia punya ukuran dawai ni lebih kurang dalam kalau di kedai ni saya akan minta dia nombor 12. Pemasangan kulit pada baloh dibuat dengan teliti. Menurut Pak Hamid, sebelum kulit dipasang,
dia akan memastikan kulit tersebut tidak ada sebarang kerosakan di setiap bahagiannya. Selain itu, ketebalan kulit juga akan diambil kira bagi memastikan ketegangan pemasangan pada baloh seimbang. Inilah rebana yang telah kita siapkan, yang telah kita simpan selama 10 hari ataupun 2 minggu selok-eloknya. Jadi rebana ni tak boleh kita jemur di panas. Sebab apa? Takut dia punya kayu dalam ni, baloh dia ni akan retak. Jadi kita simpan di tempat yang teduh. Jadi menunjukkan katakan rebana ni dah siap, dah cukup tegang dan cukup kering. Jadi kita tengok dia punya bunyi dia tu. Dah ada timbul bunyi dia. Jadi langkah seterusnya saya akan cukur bulu ni. Pencukuran bulu pada kulit dibuat dengan cukup berhati-hati. Ini adalah untuk memastikan nada yang dikeluarkan menjadi lebih baik dan berkualiti. Selepas bulu dibersihkan, pemasangan kepingan aluminium diletakkan di sekeliling rebana bagi menutup kulit atau dipanggil gelit. Proses pemasangan ini dilakukan dalam peringkat kekemasan. Pada baloh pula, varnis akan disapukan bagi mengilatkan baloh tersebut agar kelihatan lebih menarik dan menaikkan warna kayu. Inilah hasil daripada mula-mula kita buat rebana sampailah yang akhir sekali kita select, dan sekarang select dia pun dah kering. Kemudian kita tengok dia punya kulit pun elok, semua dah licin dah. Jadi kita akan cuba tengok pada dia punya bunyi dia. Okey, saya akan pukulkan. Kualiti bunyinya bergantung kepada kulit. Sekiranya contoh macam kalau penengkah. Penengkah dia tentu dia punya bunyi itu dia akan mengatasi rebana yang melalu sebanyak 10 biji ataupun 12 biji. Jadi dia satu penengkah tu tadi dia boleh mengatasi 10 biji melalu. Pengaruh ni sebenarnya asalnya merupakan pengaruh Arab. Yang mana kalau di Arab ada yang memanggil sebagai duf ataupun daf, dan bila dimainkan ramai-ramai dipanggil dufuf. Dan permainan ini telah berhijrah bersama dengan pedagang-pedagang Arab, penyebar-penyebar agama dan sebagainya. Dan daripada sinilah permainan ini telah berkembang dan diadaptasikan oleh masyarakat setempat. Muhammad Akil Irfan Muhammad Helmi, 13 tahun dan adiknya Muhammad Akil Irham, 11 tahun. Antara generasi muda yang masih berminat dalam permainan rebana perak. Selesai waktu sekolah, dua beradik ini akan ke rumah Haji Zamri Matsah atau lebih mesra dipanggil Pak Anda bagi anak-anak muda kampung Tiang Mendarah membuat latihan dan belajar bermain rebana perak. Rebana perak yang sangat uniknya, mereka ada 3 repertoire yang utama, iaitu satu adalah dipanggil sebagai rentak ataupun dalam istilah di Perak dipanggil pukulan hadrah. Yang kedua, pukulan sariful anam. Yang ketiga, kencat. Dan lagu-lagu yang dimainkan adalah berasaskan dari kitab berzanji. Jadi contohnya dalam rentak hadrah, dia ada bahagian permulaan, ada bahagian hadi, dan pukulan turun, dia ada bahagian jawab, dan seterusnya pukulan naik, balik pada hadi dan seterusnya sehinggalah lagu habis. Jadi bahagian pukulan hadi itu adalah lagu-lagu yang dinyanyikan berasaskan kitab berzanji, dan bahagian jawab pula dinyanyikan dalam bahasa Melayu. Jadi percampuran ataupun asimilasi di antara Arab dengan Melayu berlaku di situ. Ya wahal fajri. Haji Zamri adalah tenaga pengajar untuk melatih anak-anak muda dan belia dalam permainan rebana perak di kampung Tiang Bertarah. Selain sebagai ketua kampung, dia juga adalah ketua kumpulan rebana perak Kota Laksmana Kampung Tiang Bertarah yang masih aktif dalam membuat persembahan rebana perak. Kumpulan rebana perak yang saya tubuhkan iaitu kumpulan rebana perak Kota Laksmana Kampung Tiang Bertarah Sungai.
Daripada tok-tok moyang saya dulu dah melatih belajar main rebana ni sampai ke generasi yang hari ni. Jadi yang terbaru ni pun saya dah ajar budak-budak dah hampir 4 tahun dah. Seronok sebab dapat bergaul dengan abang-abang dan rakan-rakan. Saya bermain rebana perak ni dalam lebih kurang setahun. Banyak jugalah yang kami belajar dengan rebana, pasal rebana, adat-adat rebana. Main rebana perak ni dia berbeza main-main lain lah. Mana yang duduk kena bersopan, rebana pun tak boleh kita nak angkat tinggi-tinggi kan. Kita kena pegang separah-parah dada je. Melagu pun begitu juga, jadi kena ikut terlampau kuat sangat tak boleh, terlampau rendah sangat tak boleh, kena ikut irama lagu. Memang fokus betul-betul lah untuk anak-anak kampung, belia-belia yang berumur 18 tahun, yang budak-budak sekolah. Jadi kita selitkan dengan adanya belajar rebana perak ni. Jadi itulah membuatkan dia orang ni banyak yang terikutlah, maulah ngikut untuk belajar rebana perak ni. Dalam permainan rebana perak ni, dia mungkin sedikit berbeza dengan permainan muzik barat, perkusi muzik barat ni. Sebab perkusi muzik barat ni kita boleh bermain secara satu instrumen. Tetapi dalam rebana perak ni mesti sekurang-kurangnya ada tiga bahagian instrumen. 3 bahagian yang setiap satunya memainkan rentak yang tersendiri yang digabungkan yang kita panggil sebagai rentak bertingkah. Rebana perak ni sebenarnya lebih diminati oleh golongan tua lah. Namun begitu di beberapa tempat, contohnya di Kampung Kelawar di Tanjung Malim ni, ada golongan muda yang bermain alat tersebut. Tetapi dikawal dengan rapi oleh golongan tua. Mereka hanya ada 3 rentak yang utama. Hadrah, Sairfa Anam dan juga rentak kencat. Sekiranya golongan muda nak mencipta rentak baru ataupun nak mengadakan satu repertuar baru, sebahagian golongan dewasa, golongan tua ni menghalang mereka untuk mengekalkan keaslian muzik tersebut. Keunikan rebana perak ini begitu terserlah terutama dalam majlis persandingan. Ianya sekaligus memberikan perbezaan ketara dengan alat muzik seumpamanya seperti kompang, gendang dan lain-lain. Bila menyentuh tapas persembahan tadi, saya tengok memang jauhlah perbezaan antara Melaka dengan Perak. Dia punya permulaan dia dengan selawat, dengan caranya yang perlahan, dan apa yang dia disampaikan kita dengar jelas. Banding dengan Melaka, kita panggil kompang lah. Kompang dia memang kuat. Kalau nak bercakap memang dah tak dengar dah. Alhamdulillah lah kalau boleh kita kekalkan rebana ni untuk akan datang supaya generasi akan datang tahu, nampak macam mana rebana itu kita gunakan dan lebih kepada Islamik. Di dalam persembahan rebana perak, ia sudah menjadi satu kelaziman bagi pemain bertembung dengan kumpulan lain dalam membuat persembahan. Di sinilah tercetusnya silaturahim antara mereka selain dapat mempamerkan kehebatan paluan kumpulan masing-masing. Ini adalah seni kata indah yang sering dilakukan seiring dengan paluan rebana perak dalam persembahan tarian lenggok. Tarian lenggok merupakan sebuah tarian yang dikatakan tarian dari istana. Malah seni tarinya yang lemah gemalai cukup mempersonakan. Tarian istana ni dibuat semasa masuknya ke remaian rasmi, maksudnya dalam persandingan diraja, raja bersemayam kan, ataupun raja beradu. Tarian lenggok ni tidak boleh dipersembahkan di tempat awam, maksudnya orang luar kan. Tarian ini sepenuhnya menggunakan rebana perak sahaja dalam mengiringi para penari. Gabungan paluan dari para pemain rebana perak yang memalu rebana, ianya disulam dengan nyanyian yang merujuk kepada kitab berjanji sebagai seni kata lagu. Kalau tak ada rebana perak ni, tarian lenggok ni tidak boleh penari-penari menarikan tarian lenggok kalau tidak diiringi dengan rebana perak. Pasal setiap bunga tari lenggok ni mengikut dengan lagu dia, dengan pukulan dia.
Para penari hanya duduk di atas tilam atau tikar yang menjadi pelapik kedudukan mereka. Mereka hanya membuat bunga tari dengan menggerakkan anggota badannya mengikut rentak dari paluan rebana dan nyanyian yang dinyanyikan oleh pemalu rebana secara serentak. Tarian lenggok ini hanya boleh diiringi rebana perak sahaja. Tak macam tarian-tarian lain, contoh tarian dabus, bubu menari, dia ada menggunakan pelbagai alat muzik selain rebana perak. Antaranya ialah macam dabus, dia ada menggunakan rebana besar dan gong. Macam bubu menari, dia menggunakan rebana dan gong. Untuk lenggok, dia tidak menggunakan alat muzik yang lain, hanya rebana sahaja. Bagan Datuk merupakan sebuah pekan kecil yang telah diwartakan sebagai daerah ke-12 di negeri Perak. Sebahagian besar masyarakat di sini begitu mengenali tarian dabus. Namun tarian dabus di sini menggabungkan rebana perak dengan alat muzik yang lain, iaitu rebana besar dan gong selain anak dabus dalam membuat persembahan tarian. Dalam kancah kemajuan kehidupan masyarakat kini, rebana perak tetap menyumbangkan sesuatu yang berbeza pada haluan pendengar dalam kelasnya yang tersendiri. Adat pusaka turun-temurun Melayu Perak ini pasti akan menjadi medium penting dalam kancah alat muzik moden. Malah kelunakan nada-nada dari paluan oleh pemainnya menjadikan rebana perak tidak jemu didengar oleh masyarakat kini dan selamanya. Ilham dari pencipta rebana perak telah menghasilkan satu wadah yang tinggi nilainya sehingga berjaya menyatukan generasi, lantas berdendanglah seni dari segenap benua.